Adik Faik sebenarnya telah didakwa pada bulan 1, pada bulan Januari dia telah didakwa dan dia telah membuat pengakuan bersalah. Saya minta yang menteri-menteri ke yang ada kuasa untuk bela anak saya ni, terutamanya saya minta PMX kita, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, minta tampil lah, tolong bantu anak saya ni, Muhammad Faik Zafran ni, kembali kepada Malaysia lah, untuk kembali kepada orang saya kembali lah. Kami amat bimbang terhadap keadaan beliau yang bukan saja dari sudut belaan dirinya tapi juga daripada kesejahteraan emosi beliau. Dan saya serahkan harapan dan rayuan kepada kedutaan. Untuk maklumat rakan-rakan media, saya bersama dengan YB Helmi, Ustaz Helmi, kami telah turun ke Tokyo dan pada 2 Februari kami telah pergi ke Toyama. Kami dibenarkan untuk bertemu dengan adik Faik ni. Cuma terdapat beberapa perkara yang diberikan had dan sepadan. Antaranya tidak boleh bertutur dalam bahasa yang lain daripada bahasa Inggeris. Nombor 2, tidak boleh berbincang mengenai fakta kes. Bermaksud perjumpaan tu hanya boleh cakap perkara yang lain daripada fakta kes. Jadi kita pun berjumpalah adik Faik. Bila kita jumpa dengan adik Faik, gambaran yang kita nampak bahawa adik Faik ni dalam keadaan yang begitu sedih dan dia terpinga-pinga, dalam keadaan yang ketakutan. Kita cuba menenangkan dia dan kita tidak dapat banyak berkomunikasi dengan dia kerana tempoh masa yang dibenarkan adalah selama 15 minit. Pada pertemuan yang kedua pada 3 Februari. Sama juga dalam pertemuan pada 3 Februari tersebut, kami tidak dibenarkan untuk bercakap mengenai fakta kes. Hanya komunikasi yang lain berkaitan dengan fakta kes. Setelah habis berkomunikasi dengan adik Faik, kami telah berjumpa dengan seorang peguam yang bernama Mr. Kobayashi. Mr. Kobayashi adalah seorang peguam yang kita kalau kat sini kita panggil legal aid lawyer lah, biro bantuan guaman di sana. Dalam pertemuan tu terdapat beberapa perkara yang telah dimaklumkan. Okey, ini saya nak bagi tahu. Kita ingat riman tempoh siasatan. Tetapi dah ada 2 pendakwaan dan kedua-dua pendakwaan tersebut adik Faik telah mengaku salah. Ini sini fakta yang berlaku lah. Untuk maklumat rakan-rakan, sebenarnya daripada pihak MHO, kami apabila kita berkomunikasi dengan lawyer tersebut, secara tidak langsung kami dapati bahawa ada wujud kemungkinan adik Faik tidak memahami satu isu komunikasi di antara adik Faik dengan pihak berkenaan yang mungkin dilihat tidak begitu, tak nampak macam mahir dalam bahasa Inggeris. Yang menimbulkan kesal daripada pihak kami adalah kenapakah pengakuan bersalah itu dibuat dalam keadaan tergesa-gesa. Seharusnya tidak mengaku salah dan minta dibicarakan. Apatah lagi sekiranya hukuman di dalam kesalahan itu merupakan kesalahan berat. Menurut Mr. Kobayashi, dia telah memaklumkan kepada kita bahawa adik Faik telah disiasat di bawah artikel 246 Japanese Penal Code. Dia punya section dia tu 246 Japanese Penal Code, kanun kesiasaan Jepun. Apakah section tersebut? A person who deceive another and cause them to hand over property or financial benefit commit fraud. Dia kata apabila seseorang itu hand over property, barang-barang ataupun apa-apa kepentingan kewangan, dikira sebagai melakukan jenayah penipuan. Dan juga disiasat, ada dituduh juga di bawah section 60 undang-undang yang sama
Japanese Penal Code Section 60. Ini lebih kepada, dia kira macam two or more person jointly commit crime. Dua atau yang lebih yang melakukan kesalahan jenayah. Bermaksud dia kira macam criminal accomplice lah. Dia kata subahat jenayah lah. Untuk maklumat, hasil daripada maklumat kami didapati bahawa hukuman yang mungkin akan dikenakan kepada adik Faik, mungkin berdasarkan dua perundangan ini, mungkin akan ada penjara selama 10 tahun maksimum. Sehingga saat ini belum lagi, walaupun telah direkodkan PG, plead guilty, pengakuan salah telah direkodkan, tetapi adik hukuman belum lagi dijatuhkan. Dijangka akan dijatuhkan pada bulan Mac. Dan dimaklumkan juga bahawa ini baru ada dua pertuduhan, 246 dengan 60 tadi. Akan ada pertuduhan yang ketiga yang akan dibuat pada 12 Mac. Cuma daripada pihak MHO, kekesalan daripada pihak saya adalah jika hukuman itu merupakan hukuman yang severe punishment, hukuman yang berat, mengapakah pengakuan salah direkodkan secara tergesa-gesa dalam keadaan kita tidak dimaklumkan mengenai fakta kes? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimanakah kedutaan tidak dimaklumkan mengenai tangkapan adik Faik? Pihak kami telah pergi ke kedutaan pada tarikh 4 hari bulan Februari, dan kami telah bertemu dengan Encik Zainal, Excellency Encik Zainal bin Azlan, Deputy Chief of Mission Malaysia Embassy Japan, dan beliau telah mengesahkan bahawa ketika tangkapan tidak dimaklumkan, maknanya pemakluman yang diterima adalah melalui media dan Wisma Putra. Sekiranya maklumat tangkapan itu telah diberi lebih awal kepada kedutaan, sudah tentulah kedutaan akan maklumkan kepada keluarga. Sudah tentulah keluarga akan cuba untuk mendapatkan peguam swasta untuk menasihatkan supaya tidak mengaku salah dan meneliti fakta-fakta kes bagi tujuan pembelaan di mahkamah. Mengapa? Kerana hukuman mengaku salah ini boleh dijatuhkan hukuman penjara sehingga 10 tahun mengikut Seksyen 246 dan Seksyen 60 Japanese Penal Code ni. Dan terdapat maklumat yang pada kami agak bercanggah. Maklumat yang kami dapat melalui siaran media mengatakan bahawa adik Faik ini ditahan dan ditangkap red-handed bersama dengan barang kes. Dia kata ada sejumlah emas dengan sejumlah wang. Anggaran nilai dia lebih kurang kat RM500,000. Tetapi perbincangan kami dengan pihak peguam terbabit memaklumkan bahawa dia minta keluarga untuk cari duit dan duit itu dipulang balik kepada mangsa. Jadi ini menimbulkan rasa hairan. Bagaimana jika dia kata dia caught red-handed dengan barang kes, kenapa keluarga nak kena pergi cari duit lagi pergi bayar? Terdapat perkara-perkara yang tidak dapat dipastikan dan fakta kes tidak mahu didedahkan kepada pihak kita. Jadi kami merasakan kesal dan kami hari ini meminta campur tangan daripada pihak kedutaan Malaysia di Jepun. Campur tangan ni bukanlah campur tangan yang melanggar kedaulatan undang-undang Jepun. Campur tangan ini adalah membantu keluarga mangsa dalam aspek perundangan untuk meneliti fakta-fakta kes, sama ada elemen niat atau tidak. Umumnya semua tahu apabila kita berbicara mengenai jenayah, dua perkara utama perlu dibicarakan. Yang pertama, actus reus. Apa itu? Perilaku jenayah itu sendiri. Yang kedua, sama ada orang yang kena tuduh tadi mempunyai niat untuk melakukan jenayah atau tidak. Mens rea, niat.